Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys, morning. Hari ini tentera Jaya Kedah ni, dia ada dua zon. Kami di zon selatan dan satu lagi di zon utara dekat Al-Ustaz. So ini hari untuk tiada tim ini tentera dan kita punya track kita akan pusing dalam camp ya. Sama aku belakang ni. Bos baru Puan Hafizah. Ini buat saya ni. Yang belakang ni Puan ex-player pasukan Kedah. Puan juga bantuan. Baik. Selamat berberis bro. Ceh, kita order 4 keping roti canai Ceh. Oh, cari ni. Nampak macam surut banyak dah. Nampak surut banyak dah ni. Okay, kita dah menghampiri 9 km dah. Betul kan? Kan? Lagi kepala kat Mas tak basah. 9 km kat Mas tengok. Relax. Make up tak hilang lagi. Dia pakai make up mana mahal. Okay, sampai itu. Belakang ni projek untuk tentera Jaya Kedah. Projek pusat asuhan kanak-kanak di bawah Kemas. Okay, kita masih lagi ada dekat KM Laman Terbang Sekolah Layak Selatan Kedah. So hari ni tim zon selatan, zon utara ada aktiviti riadah brisk walk. So di zon selatan ni kami just pusing dalam camp ni, KM Laman Terbang Sekolah Layak ni. Di zon utara kita pergi ke Taman Rimba Al-Ustaz. Program yang harus diteruskan untuk melahirkan insan-insan yang hebat, jiwa yang hebat, badan cergas, otak yang sihat, untuk kita terus memikirkan ala tuju yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat ataupun jabatan kita. Guys, dah 9 kilo dah. Serius lah 9 kilo. Duk rasa macam 9 kilo lah, duk rasa. Sudah. Amin. Nombor 19. Pegang bawa bola. Dapat kepada nombor 88. Dapat kepada Pisau. Pisau menendang dan on. Goal. Okey, kita bersama dengan tim di barisan tengah. Kami bukannya ketinggalan, tapi kami cover belakang 2000. Kami cover geng tengah ni lah. Di belakang lagi ada Ceh, ada sana lagi, ada siapa lagi, ada Amran. Sama kita coach kecergasan. Ada Rafisol. Tak kita sampai kita lagi tambah lagi. Dan juga coach tactical. Saya pun boleh pergi lagi tapi tinggal lagi lah. Kita datang sekarang ini jatuh. Dan di belakang sana Maling Gunung Kick-off. Maling Gunung Jerai. Okay, kita ada dekat kawasan macam riadah dekat camp ni. Di belakang ni penama. Apa nama? Bukan penama. Pernama Merindu. Penama ni kalau orang luar nak main susah sikit lah sebab nak kena bagi rasa apa semua. Tapi kalau orang duduk dalam ni main beli sini boleh kata murah lah. 500. Dan dia ada poin dia. Boleh hampa nak redeem apa-apa. Okay guys, kita dah menghampiri titik penamat untuk brisk walk pada kali ini. So total hampir 3 kilo. Jadi ini permulaan. Jadi mungkin kami akan tambah lagi kilo lepas ni. Jadi kita train dengan 3 kilo dulu. Tengok pace kita boleh pergi
laju mana, dan grup kita dah tinggal jauh mana. Dan kami ni di tengah. Di tengah, dan di belakang ada lagi di hujung tengah. Kalah sekali ke? Kalah sekali. Okey, kita sedang menanti peserta yang terakhir. Tiga sedang penamat. Itu dia. Raihan kembali bersama dengan kami semua setelah kami tunggu hampir 2 jam. Akhirnya Raihan sampai. Okey, kita dah sampai dah. Kita punya base kita. Ya. Karena tungguan agak lambat tadi, jadi kami sampai agak lewat lah. Okay, alhamdulillah. So guys, see you next Brisk Walk. Dan selepas ni tiba-tiba makan senyap. Tadi ingatkan An yang paling last, rupa-rupanya Kak Mas 10 kilo Brisk Walk tanpa ada satu titik peluh. Tas. Dah kami awal. Kami dah kena. Tinggal minum dulu. Hai. Tinggal minum lah. Ada lagi 3. Alhamdulillah kita berjaya je ni 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Kita rasa macam 10 kilo. Kita rasa je. Tambah lagi ya. So menari. Ya. Macam mana kita punya aktiviti? Oh, aktiviti yang ni sungguh baik untuk permulaan. Seterusnya nanti kita akan naikkan lagi kilometer kita. Dan kita akan minggu depan cari lebih yang mencabar lagi ya. Sama lagi ya. Okey. Oh, ini permulaan lah. Ini baru permulaan. Tengok ini pun tengok. Buat teruk ke tu? Teruk, incun lah. Okay. Alright guys.